Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni as a title, aku nak buat makeup haul. Makeup haul daripada Shopee. Since Shopee sekarang tengah ada sale kau-kau. And makeup murah gila. So kat sini ada 4 barang. Pelik kan duduk kat sini. Kalau duduk kat bawah nanti anak saya ganggu. Jadi duduk kat sini tak tahu dah gelap ke tak minta maaf lah ya. Mic pun tak ada bateri ni. Kalau mic habis nanti faham-faham je lah. Kita tak guna mic dah, okay? So first yang aku nak buka daripada Dazzle Me. Oh my god. Murah gila guys. Kalau hampa tengok video ni di-upload, hampa terus tengok harga. Sebab murah gila. Aku tak tahu lah murah sampai bila. Tapi sekarang Shopee tengah murah guys. So, aku beli 4 barang daripada Dazzle Me. First is makeup setting spray. Yang ni aku dah pakai berbotol-botol-botol. Memang aku sangat-sangat suka. Dia ada 2. Satu warna hijau, satu warna pink. Yang warna pink tu aku tak biasa pakai. Tapi yang tu untuk muka oily tak silap aku. Yang ni dia sesuai untuk muka yang kering. Yang ni memang love makeup akan stay all the day. Memang love. Ni aku repeat je walaupun aku dah ada lagi. Next aku beli lip gloss ni lagi. Aku dah ada satu kod 08 tak silap aku. Aku beli lagi. Satu ni dalam RM6. Ya Allah. Satu ni dapat harga RM6 macam tu je weh. Kali ni aku ambil kod 02. Yang aku pakai ni 08. Oh 06. Aku pakai. Yang ni 02. Patutkah kita layer? Tapi kalau layer tak nampak sangat. Jadi tak nampak. Sekejap. Tu so pretty. Aku memang sangat-sangat suka dia punya lip gloss sebab dia tutup keseluruhan mulut aku. Kalau lip gloss lain, selalunya dia tak tutup keseluruhan mulut. Dia akan lekat kat bawah ni saja, kat belah atas tak lekat. Tapi Dazzle Me punya ni dia lekat semua mulut aku. Nampak tak? Keseluruhan mulut aku tu dia lekat dia punya lip gloss tu. Sebab tu aku suka. Lepas tu dia punya lip gloss ni memang ringan gila. And hang akan repeat banyak kali lah. Ni memang best dah lah, murah. Color dia semua cantik-cantik. Next aku beli yang ni pun lip gloss. Tapi lip gloss yang pattern lain. Sekejap, tengok yang ni. Alamak, aku tak boleh try lah sebab aku dah pakai dah. Colour dia scarlet ya. Sekejap. Mana dia? Merah betul ni. Sekejap try. Merah Ini aku pakai dalam sikit je. Yang ni memang cantik lah kalau hampa nak buat ombre tapi versi lip gloss, versi lip cream macam tu. Boleh combine 2 kali ni memang cantik gila. This one aku ambil kod 07. Tapi actually walaupun dekat tangan kita terang, bila kita apply dekat mulut, dia ikut mulut masing-masing. Jadi setiap orang tak sama actually dia punya colour tu, outcome colour tu. Last item daripada Dazzle Me, aku beli palette baru. Aku ada palette, tapi palette aku tu dia tak ada shimmer. So bila aku makeup tak cantik lah, tak ada shimmer. Palette yang ada shimmer dah pecah and aku dah buang. So this is the eyeshadow palette. Aku ambil kod California Dreams. Dia more to pink and brown colour. Nampak tak? Sangat-sangat okey kalau kita nak buat pergi travel sebab dia kecil dah. Kecil sangat-sangat. Belakang dia ditunjuk all the codes. Patutkah kita try satu shimmer dia? Okey, try yang ni Ready everyone? Dia very soft. Nampak tak? Tu. Cantiknya. Wow, aku memang suka palette yang tak terlalu menonjol. Sebab palette aku semua soft colour. Yang kalau hang pakai tu dia macam nampak tak nampak macam tu. Dia tak adalah bold terang macam tu. Scary ya. So memang saya suka yang ni. Boleh pakai dekat pipi juga and hidung sebab dia punya colour tu very soft. Kita try ambil yang ni sebab ini dia macam terang sikit kan.
So cantik. Wow, pigment tak sangka dia secantik ni. Satu palette ni pun dah boleh complete mata punya makeup. Dia ada shimmer, dia ada colour gelap, dia ada colour cerah. Semua dia ada. Okay, complete. Murah je weh, RM10 saja. Tisu set boleh tak? Ya. Ambil tisu set boleh tak? Next item. Ya. Aku beli ni Maiz punya palette. Hehe. Ini semua teracun TikTok lah ni. Kau tahu tak? Local brand kita semua cantik dah sekarang. Setanding dah dengan brand-brand dekat luar sana tu. Tada! Aku ambil kod Sweetheart. Macam ni. Dia colour-colour soft-soft lah. Basically semua colour soft-soft. Aku tak brown pink. Dua tu saja yang aku pakai. Brown, pink, orange. Orange pun jarang lah aku pakai. Oh my god. Oh, dapat sekali dengan blusher lah. Wow, so pretty. Apa? Ni dia pinkish brown juga. Lebih kurang je lah. Kenapa aku beli palette yang sama colour lebih kurang? Tak sama. Ingat ke sama? So, yang ni dia basically colour basic yang aku selalu pakai lah. So, dia ada colour pink sikit, lepas tu colour brown sikit, and dia blusher colour. Jom kita try dia punya colour. Wow, takut lah colour dia, colour pink. Kita try pink dia. Kat mana nak letak ni? Tak ada ruang dah. So pretty. Woohoo. Kita try colour ni. Colour dreamy. So cantik. Patutlah ramai pakai. Lawa. Cantik Satu, dua. Cantik. Semua cantik belaka. Penuh tangan. Kita try dia punya blusher pula. Pink betul ni. Tengok tu blusher dia. Blusher ni boleh buat shadow juga ni. Cepat ambil tisu, Sat. Cantik. Next parcel kita. Saya malas nak ambil ni gunting. Lagi kalau suruh suami hingat. Mana habis gunting sayang? Saya malas nak ambil gunting guys. Next parcel kita. Yang ni aku beli daripada TK Tiara menggami kenangan masa persekolahan. Geram pula aku suami aku. Weh, TK ni satu barang dia RM40-50 kau tahu tak? Lepas tu dia buat sale satu ni jatuh dalam harga RM17 macam tu je. Murah gila RM17. Yang ni dalam semua belah-belah lah. Semua belah-belah. Murah. So ni first blusher yang aku beli. Aku macam nak beli semua kau tahu tak? Tapi aku fikir macam sabar, try dulu. Nanti kang terang sangat tak pakai sampai aku sudah. Yang ni aku ambil kod Seroja cintaku ini. Dah baby ambil. Aduh. Abi kau ni eloklah Bi. Mana satu? Oh ni basah dah. Okay. Love you. Terima kasih cinta hati saya. Saya buang sikit buat nanti kena baju kotor. Wow, I love the packaging guys. Cantik sangat-sangat. Manja Chick namanya. Tara, so cute. Cabin pun cute. Colour dia macam peachy sikit lah guys. Sini kot. Wow, so cantik. Oh my god, dia powdery guys. Dia jenis powdery. Walaunya. Aku suka blusher yang colour dia macam ni. Dia tak macam kedebuk colour pink, kedebuk colour orange, carrot. Cantiknya. Patutlah ramai orang beli. Alamak, mic tak ada bateri. Cantik gila. Silalah beli untuk Raya sebab sumpah colour dia cantik klasik.
Memang love. Mic habis bateri guys. I'm so sorry. Saya tak sempat nak charge mic saya. And then aku beli ni. Dia punya multi color stick. Hang boleh buat contour. Boleh buat shading. Boleh buat highlight dekat corner-corner hidung, mata semua ni boleh. Aku try dulu color ni. Kalau okey aku nak beli lagi lah. Tak tahu lah ada sale ke tak. Tadi aku check ada lagi sale. So this is the stick. Macam tu. Dia color brownish. Nak tahu tak mana. Tunjuk rumah. Yang makeup. Oh, so cantik. Pigment gila color dia. Cantik dia weh. Wow. Kalau hang blend pun color dia tak terang. Senang kan kalau kita ada contour stick macam ni. So dia kita tarik je kat hidung. Tarik. Siap gitu. Sebelah sini dia tulis contour. Yang ni aku try dia punya contour juga. Tapi versi alah, rosak ke? Alamak, rosak lah guys. Oh, macam tu rosak. Cayak kot. Cayak lah guys. Alamak, I'm so sad. Tapi still boleh guna. Boleh guna lagi. Cuma dia jadi lembut. So this is the highlighter. Dia boleh guna sebagai highlighter, eyeshadow. Lepas tu dia boleh juga sebagai contour. Ni ada shimmer, ini tak ada shimmer. So kalau hang malas, hang bawa dua ni pun hang dah boleh buat eyeshadow, contour sekali dengan semua benda. Cantik gila. Tu pigment. Sumpah dia pigment, lepas tu senang blend. Cantik, nampak tak? Aku dah blend satu tangan aku dah ni. Nampak? Sekejap, cuci dulu. Yang ni aku rasa memang sangat-sangat sesuai untuk beginner guys. Cuma entahlah packaging dia ni. Dia comot sikit. Boleh je return actually, tapi aku malas. Last item daripada TK. Aku beli dia pun punya asmara pada mascara. Oh my god. Cantik packaging dia. Maklum. So this is the mascara. Wow, eksklusif betul macam Wawa punya. Ni dia punya indicator. Macam tu. Dia ada curve. I hope okay. Nanti kalau okay aku share dekat vlog-vlog aku. Apa kena tengok semua vlog aku lah baru aku boleh bagi tahu best ke tak best. Tengok dekat situ. Okay? Last puzzle kita untuk hari ni. Last dah. Oh, yang ni. Aku borong daripada Rimmel. Rimmel is my favorite brand untuk makeup sebab dia punya makeup very cantik, very tak bercapuk, color dia tak terlalu terang, senang blend, memang bagus untuk beginner. Gitu. Rimmel dia buat sale buy one free one dekat Shopee, murah sangat. Kalau hang beli banyak lagi murah. Jangan beli satu mahal, beli dua. So semua aku beli dua sebab dia buy one free one. First yang aku beli dia punya highlighter. My favorite, aku dah repeat banyak kali. Aku ambil kod 001 dengan 003. 001 ni memang aku selalu pakai and repeat banyak kali dah. Aku pakai kod ni dekat area ni. Area mata sini, area hidung sini, area pipi sini. Sebab color dia bright, dia putih terang. So memang sesuai lah kalau hang nak buat tarik mata tu kan. Yang this one aku ambil color a bit gelap sikit. Kod 003. Macam aku tunjuk 001. Nampak? Sangat cantik. This one kod 003. Nampak? Terang daripada 001. Sesuai kalau hampa nak buat eyeshadow pun boleh. Lepas tu kalau nak shading dekat bahagian pipi, boleh bagi banyak-banyak juga. Sebab dia shade dia lebih kurang sama macam blusher. Dua-dua cantik sangat-sangat. Kalau hampa tak pernah try, silalah beli time sale ni. Sangat-sangat berbaloi. Confirm tak menyesal. Next, aku beli dia punya Maxi Blush. Yang ni pun aku dah repeat banyak kali. This is the one and only blusher yang aku pakai daripada aku start zaman mula-mula belajar makeup dulu sampai sekarang. Sebab dia punya colour tu sangat-sangat cantik, tak terang, tak juga tak pudar. Complete carrot. So dalam bawah free one aku try lah kod baru 003. 001 ni memang yang aku pakai sekarang. Dan nak habis dah blusher aku tu. Sebab tu lah aku beli baru 001. Nampak? Color dia nampak tak nampak?
Faham tak? Kalau siapa yang suka makeup yang soft, cute, tak terlalu crowded, you guys boleh try kod 001. Kalau apa nak tengok dia punya kod ni macam mana, boleh tengok dekat vlog-vlog yang aku makeup. Semua pakai blush ni. Memang aku tak pernah pakai yang lain. Cuma kalau nak cantik blusher ni, hampa kena pakai blusher tanam. Baru blusher dia cantik, tahan, and dia punya colour tu akan naik sikit. Kalau hampa pakai powder saja tanpa blusher tanam, dia tak naik sangat dia punya colour. This one kod 003. Aku dah tak tahu dah nak pergi bubutan mana. 003. Dia lagi pink daripada yang ni. Ni soft pink. Yang ni pink. Pink betul-betul pink. Dua-dua cantik. Kalau tak percaya, try. Kalau hampa baru nak belajar makeup, hampa takut nak pakai produk yang macam terang sangat kan, try daripada Rimmel ni. Sebab Rimmel punya produk memang cantik lah. Kalau tidak aku tak repeat lah berkali-kali. Sebab aku sangat-sangat suka dia punya produk tu. Last aku beli dia punya concealer. Dua kod yang berbeza juga kan. Sale kan, buy one free one. First kod yang ni 020. Concealer pun memang cantik sangat-sangat weh. Kalau hang blend memang cantik. Yang ni kod paling cerah lah. Kod paling cerah aku guna untuk conceal bahagian mata. Dia memang very white, very cerah. Memang sesuai lah kalau hampa nak conceal kat bahagian bawah mata ni, dekat dahi, tepi ni ke, kat area-area yang hang nak cerahkan, okey guna kod 001 ni cerah. This one 030. Sekejap buka. 030. Lagi cerah? Apa silap? Gelap lah. Dalam kamera nampak lagi cerah. Actually yang ni gelap daripada yang ni. Kalau depan-depan kod 020 ni lagi cerah daripada 030. Yang ni sesuai hampa nak shade muka lah kan. Sebab colour dia nak lebih kurang muka. Kalau yang ni sesuai untuk hampa nak cerahkan bahagian-bahagian yang gelap macam tu. So ini saja yang aku beli daripada Rimmel. Banyak kan? Beli guys. Buy one free one. Anak aku tutup pintu dah gelap. So ini sajalah barang-barang yang aku beli dekat Shopee. Jangan tak beli. Beli sebab murah. Check dulu harga dekat shopping bag ni. Kalau murah terus beli. Sebab aku tak pasti dia punya promo semua ni sampai bila. Tapi setakat aku check tadi 20 hari bulan 1 still murah lagi. Macam biasa kalau apa nak beli boleh tekan dekat shopping bag dekat bawah ni. Tekan boleh masuk Shopee and beli terus. Beli daripada YouTube lagi dapat banyak voucher and murah daripada hampa tu masuk Shopee search. Tekan je bag ni. Tekan. Masuk Shopee and beli macam biasa. Okay, so that's all. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye bye. Love you.